Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kan ada tuan-tuan, tuan Bilal, jabatan kuasa, kuasa surah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan amalan ibadah kita kepadanya dengan mengerjakan kewajipan solat maghrib berjemaah. Dan alhamdulillah Allah masih diberikan kesempatan, ruang dan peluang kepada kita bersama-sama terus istiqamah berada dalam majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan keberadaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini dan dalam majlis ilmu diberikan anjuran yang baik dan stipasinya insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan semula malam ini membicarakan berkaitan dengan kitab fiqh hukuman haji Imam Syafi'i. Sama kita berkaitan dengan bab haji lah, bab haji kan? Qada puasa. Qada puasa. Apa lah dia? Ya, mana? Kita bab puasa kan? Oh, sorry, bab haji tu yang dekat ni di surah lain. Okey. Kita sekarang bab puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan, dan alhamdulillah kita telah melepasi melalui 1 bulan kemudian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan kita telah melalui hari kita merayakan kemenangan Syawal kita, dan selesai Syawal dan selesai sekarang dah masuk Zulqa'dah. Bagi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala telah berjemput yang telah dijemput pergi untuk menunaikan haji pada tahun ini. Semoga dikurniakan haji yang mabrur dan mendapat kesempatan untuk terus melaksanakan mabrur kepadanya di sana. Yang bagi kita yang tak berkesempatan untuk pergi menunaikan haji, mana kita juga ada satu tuntutan kepada kita dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu kita melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban ini merupakan sunat muakkad, tuntut untuk kita laksanakan. Kalau kita dah buat sekali bukan berarti kita dah cukup, tapi kita sebenarnya kita ikhtiar lagi supaya kita boleh buat. Kalau boleh buat satu bahagian, tahun lepas, tahun ni buat 2 bahagian pula kan. Kalau dah mampu lagi, buat 1 ekor terus, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing bawa je kan. Dari 1 ekor kambing lagi mahal lah daripada 1 bahagian lembu kan. Sekarang ni pun lembu semua dekat semua 800 ke atas kan. Di surau rumah surau ni 800. Kita mendahkan 800 ada tempat Ustaz. Ada sahabat Ustaz kita dekat ni, dekat air panas kita boleh dapat dalam lagi 600 setengah. Itu dia dapat, kita ambil lembu di mana, di dekat ni lah, dekat Belah Pahang dah. Belah Pahang tu. Sadu di Masjid Amru ambil di Kelantan. Tahun ni lembu sado. Dapat lembu sado 5 ekor. Lembu besar, lembu yang besar, lembu ni 5 ekor, 10 ekor. Di Kelantan kita tengok lembu sado tu, di sana harga, di sini harga 8,000, 9,000, senang boleh dapat 7,000. Dapat lagi lah. Di sini memang harga mahal lah lembu sado kan, lembu besar. Lepas tu kalau kita buat, lepas tu nak bawa korban ni, kita buat yang terbaik lah, dan sekam dengan kemampuan kita. Kita mampu. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i kita yang dibolehkan korban ni lembu, kambing, ayam, kambing, lembu ataupun kerbau kan. Itu yang disunatkan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi, ayam boleh. Ayam boleh sebenarnya ni buat korban kan. Tapi kita ikutlah kemampuan kita. Mampu buat, kita buat. Tak mampu buat, kita membantu yang orang yang buat, insya-Allah. Pada sambungan kita malam ni, kita membicarakan berkaitan dengan puasa lah. Puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan, kadang setengah orang tu ada yang Ramadan bukan puasa yang wajib, tapi ada yang tak dapat mampu menunaikan sepenuhnya. Ada yang disebabkan penguzuran, tapi bagi mampu buat.
disebabkan penguzuran lah. Tapi orang lelaki kalau sebab apa tak puasa, uzur tak ada lah. Kecuali lah kalau dia musafir, dia memang terlantar atas kaki je, memanglah tak pada itu ada puasa qada. Tapi Allah SWT mewajibkan juga kita mengqada puasa. Kalau tak habis puasa yang wajib bulan Ramadan, kena ganti qada pada bulan lain. Kalau bulan Ramadan kita tinggal, wajib kena qada. Baik. Pertamanya berkaitan dengan puasa qada Ramadan, iaitu fidyah dan juga kafarah. Pertamanya orang musafir dan juga orang yang sakit. Ini yang orang yang musafir, orang sakit dibenarkan berbuka puasa dan kena qada balik. Sesiapa yang tertinggal puasa Ramadan disebabkan musafir ataupun sakit, dia wajib mengqadanya sebelum tiba bulan Ramadan yang berikutnya. Jika cuai dan tidak mengqadanya, dia berdosa dan wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan golongan fakir sehari secupak makanan kebiasaan penduduk negeri tersebut tepat, dan hendaklah menggandakan fidyah tersebut mengikut bilangan tahun yang dijangkaunya. Kalau tahun ini tak puasa sakit atau kita musafir boleh buka qada, tapi kena ganti lepas pada Ramadan tu kena ganti. Kalau sampai Ramadan tahun ni dah habis, masuk Ramadan lepas tak lupa lagi nak ganti, maka ulama kata kena bayar fidyah. Fidyah ni satu hari satu cupak lah, tengok berapa hari yang tertinggal bayar ganti. Tapi puasa kena qada lah. Puasa tetap kena qada. Puasa kena qada juga. Puasa kena qada, fidyah kena bayar. Tapi kalau dah tinggal bertahun-tahun, kalau contoh 5 tahun tak puasa, lupa nak qada 5 tahun, adakah kita kena puasa 5 kali? Tengok kalau satu hari dia kena 1 kali saja, tapi fidyah tu kena bayar berganda. Kalau setahun sekali 1 cupak, 5 tahun 5 cupak lah dah bayar. Itu mana ganda. Puasa tak ganda, tapi fidyah tu kena berganda. Sebulan secupak bersamaan seraum ataupun 1/3 kati Baghdad, ataupun kira-kira 600 gram. Secupak ni kalau kita gantang, kita sukat gantang, kita sukat beras. Dulu kita sukat pakai gantang kan, sekarang kita tahu gantang berat lagi. Satu gantang 4 cupak kan, 4 cupak. Jadi kita satu cupak ni bagi 4 lah kan, bagi 4. Kalau kita satu gantang tu berapa ni, berapa dia kan satu cupak tu berapa, satu cupak tak usah. Dia kira satu susu lebih kot, susu yang besar. Satu susu tu mana satu cupak. Maknanya kalau satu gantang tu 4 cupak lah kita sukanya. Dan sekarang satu gantang cukup dah. Kalau orang dulu kita bagi lah. Tapi orang kita sekarang ni, istilah sekarang kita boleh bayar dengan duit. Lepas tu sekarang satu cupak, kalau ikut di Kuala Lumpur ni, dulu Mufti yang sebelum ni sebut, dia mesti kena bayar RM4. Dia kira satu cupak bersama dengan RM4. Dia kira RM4. Kalau satu gantang RM4. Satang kita bayar penghasilan tu satu gantang RM7. Ada RM7 yang paling rendah, RM7, RM7.14, RM25 kan, RM25 dulu kan. Tapi Mufti kata kena bayar dengan satu, kalau bayar dengan duit RM4. Kalau dulu kita bagi RM7, dia kata RM7 bagi dengan 4, RM2 75 sen. Satu cupak tu, 1/4 kan, satu cupak tu RM2 75 sen. Kali dengan 4 dapat dalam RM7 kan. Ini sekarang ni dah Mufti sebut yang sebelum ni di wilayah pun kena satu cupak bayar fidyah kena bayar RM4. Kita kali 4 dah jadi RM16 lah. Tambah ni sekarang ni kita dah beras, besok kita dah lah semua beras basmati belakang. Lepas tu kena bayar paling kurang pun RM15. Dekat kita RM15. Kalau yang makan selalu makan beras basmati tu yang memang panjang-panjang macam tu, memang kena RM25 lah. Satu gantang RM25, mana kena bayar, kena bagi dengan 4 lah. Tapi kalau ikut mesti RM4 lah satu cupak. Kita kata berapa hari kita tinggal, lebih berapa tahun kita ganti. Lepas tu ada orang yang nak bayar, kita bila ada orang yang mati, dia nak bayar upah. Bayar upah, kita bayar fidyah. Bayar fidyah ni hanya untuk puasa Ramadan saja. Tapi untuk solat ada fidyah tak? Untuk solat ada fidyah tak? Ada kan? Solat tak ada lah, sebab solat ni atas individu. Walaupun puasa atas individu. Tapi kalau dia meninggal, Allah bagi semua walinya ganti. Tapi kalau puasa tak ada. Puasa kalau dia sepanjang hayat dia tak puasa, tak solat. Kalau sepanjang hayat dia tak solat, tak boleh lah. Kalau solat tu tak terdiri dia, tak ada wali nak solat. Dia buat. Lepas tu ada setengah dulu, dia buat bayar fidyah juga. Fidyah solat. Tak boleh. Bayar fidyah solat kan.
bayar fidyah solat, dia bayar tolak beras atas troli, suruh tarik. Untunglah orang yang dapat tu. Betul juga macam fidyah untuk puasa ni kita bayar ikutlah. Kalau contohnya dia hidup 60 tahun 60 tahun jangan kita kira fidyahnya. Kalau satu fidyah satu jubah ni RM4 dengan kali 60 dengan kali 4 24 berapa? 240 kan 2400 240 kan 2400 60 tahun 60 tahun 2400 kan. Kena bayar dulu. Takkan kita apa setakat bermula umur dia balik. Setakat bermula umur dia balik, memanglah masa awal tu kan dia tak masak sebab ada wajib bagi. Kan bila dah umur balik tu dikira. Tapi takkanlah sampai sebelum akhir hayat dia tak puasa langsung. Mesti dia puasa kan. Umur dah dia start balik umur 20 katalah 5 bulan 16 tak start puasa. 20 kata 20 kan mesti dia start puasa dah. Lepas tu tengok lebih kurang kita ambil lah anggaran kita dalam 5 tahun 10 tahun je. Kita tinggal. Jadi lah kalau kita memang dia memang tak puasa langsung, memang kata kaki malas lah. Masa tak puasa tu boleh dah. Kita buat puasa ambil umur dia balik. Cuma umur dia balik jangan bayar lah. Nanti yang kadang dulu orang tua tolak beras sampai pagi tu. Daripada pukul lepas isyak, pukul 9 ke 10 sampai pukul 3 pagi. Ustaz pernah dulu tidur di rumah ni, Tuk Wan tu. Bayar kita tidur, bangun tidur pukul 11 tidur dah, bangun pukul 3 pagi tak siap lagi. Dia suruh tarik lagi. Kita pukul berapa habis. Pukul berapa habis. Kan? Patutnya kita buat ada ikut ala kadar ganti. Lepas tu lama sebelum kita tak puasa tu pun Allah ganti tak memberatkan kita. Kita kira lah semua hidup kita tekan seorang hamba tu semua dia tak puasa langsung. Kan? Mesti ada juga yang dia berpuasa. Kan? Baik. Itu orang yang sakit berterusan hingga masuk bulan Ramadan yang lain, dia wajib mengqadha puasanya sahaja tanpa membayar fidyah. Ini kalau orang yang sakit kemudian masuk Ramadan dia sembuh. Tapi kalau sakit yang berterusan nak qadha macam mana? Kan nanti dia kena bayar fidyah. Jadi kalau dia sakit dia sempat sembuh masuk Ramadan akan datang, dia hanya kena qadha saja, tak perlu bayar fidyah. Baik. Orang yang meninggal dunia sebelum mampu mengqadha puasanya tidak berdosa dan puasanya tidak perlu diganti disebabkan bukan kecuaiannya. Ini ulama sebut dalam fiqh haji ini, maknanya dia tak perlu qadha. Yang meninggal sebelum mampu qadha puasanya tak perlu diganti disebabkan bukan kecuaiannya. Tapi fidyah ini kena bayarlah. Kan fidyah, maknanya puasa tak perlu ganti dah. Sementara orang yang meninggal dunia sebelum mengqadha puasanya sedangkan dia mampu melakukannya, walinya sunat berpuasa bagi pihaknya menggantikan puasanya yang tertinggal. Maksud wali dalam perkara ini ialah saudara mara si mati. Kalau dia sempat sihat sebelum dia meninggal, dia tak qadha juga puasanya, maka walinya, waris yang kena ganti puasa. Ganti puasa. Sebab itu kalau kita mampu untuk kita menggantikan puasanya, utamanya kita puasa gantilah, tak perlu bayar fidyah. Tak qadha akan puasa. Kalau dia tinggal berbulan-bulan, ganti. Katakan tinggal sebulan puasa 30 hari itu boleh dah ganti dengan adik-adik yang ada kan, anak-anak dengan apa, kalau ayah meninggal mak kan ganti pakat-pakat, ganti qadha puasa saja, puasa qadha lah, tak ada masalah, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dah kita tak mampu, yang dibenarkan untuk kita bayar fidyah. Bayar fidyah menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta yang ditinggalkan oleh si mati guna bayar fidyahnya. Baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Sesiapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai kewajiban berpuasa, walinya lah berpuasa bagi pihaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih ni. Maknanya kita kalau ada wali kita, apa-apa kita, orang tua kita meninggal, kita sebagai warisnya, bukan kita diwajibkan untuk menggantikan puasa dia. Ganti puasa lah. Dia kata ustaz, dia kata ustaz, kami nak ganti macam mana? Kami pun tak mampu yang ganti. Nak ganti macam mana boleh kan? Kami ni pun tak mampu yang ganti. Lepas tu tak masalah. Boleh kita, kalau ditinggalkan harta yang banyak, mana kita gunalah harta yang tu bayar apa yang tidak kan? Tapi kalau kita tak nak ni berkemampuan, kita qadha lah puasa. Qadha puasa. Kita puasa lah. Macam puasa ambil puasa sunat, macam lepas habis Ramadan ada Syawal. Syawal tu yang 6 hari Syawal tu baru puasa.
6 Syawal, kemudian puasa lagi, puasa ganti tak. Kalau kita niat puasa tu kita dulu, lepas tu kita niat puasa untuk menggantikan. Tapi ada semua ulama kata kalau niat puasa menggantikan tu puasa wajib. Ganti puasa tu wajib, yang tu kena utama dulu buat tu. Tapi ada sebagian ulama kata bila kita buat yang wajib akan dapat pahala yang sunat. Buat bulan Syawal kan, puasa 6 Syawal tu. Kalau kita buat niat walaupun kita qada, macam kita qada lah, qada puasa kita tinggal tu, qada dalam bulan Syawal, maka dapat juga pahala yang sunat. Tapi kalau buat yang sunat tak dapat yang wajib kan. Tapi ada sebagian ulama kata kalau maksudnya masa tu kita yakin berhidup lagi lama lagi, kalau kita buat yang wajib dulu ataupun kita nak buat yang sunat tu tak apalah. Berarti mau kita qada yang tinggalkan tu. Tapi bagiannya kita tak tahu bila masa kita nak mati. Jadi kita buatlah yang kewajiban dulu, yang wajib, yang sunat. Sebab tu bila buat yang wajib dapat yang sunat. Kalau buat yang sunat tak dapat yang wajib. Itu ulama macam sebagainya, maknanya baik kita buat yang wajib dulu, qada yang wajib, yang pahala sunat tu kita dapat. Tapi kalau dalam kelapangan masa lagi, ada masih lagi buat habis Syawal masih ada lagi, kita buat sunat Syawal pula kan, dapat berganda tu. Tapi orang tu orang dia bayar puasa. Kalau puasa daripada bulan Syawal, bulan Ramadan ni, takut bulan Ramadan semua puasa, orang tak makan. Tapi bulan Syawal, orang sejak ni mau open house sana, bukan open house, masjid open pada, surau open pada kan. Sekarang macam-macam lah. Dah habis Syawal mana jumpa lagi. Ustaz, yang lupa minggu depan ada yang minggu depan. Masya Allah, ini dah kata besok sini. Besok sini. Sini bukan depan lah. Ada kita terlajak. Oh terlajak. Besok pun nak buat. Oh bukan lepas nak buat Syawal. Lain. Oh ini circle tak? Oh macam tak pada mana dia tak kira dia tak kira open house lah. Dia tak kira Syawal lah kan. Mana kira mahabbah lah. Ada kira mahabbah untuk dia kira ini yang ayah haji pula kan. Ayah haji pula meraihkan Zulhijjah pula. Ataupun buat meraihkan orang yang bakal pergi haji. Okey kan? Ada kat sini yang bakal pergi haji, ada yang dapat pergi haji. Ada? Ramai kan? Itu seorang. Alhamdulillah. Jadi tetamu Allah dijemputkan kesenangan nak pergi kan? Okey. Baik. Seterusnya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin afa aqdihi qala na'am qala fa dainullahi ahaqqun an yuqda. Seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang puasa bulan Ramadan. Bolehkah aku menunaikannya? Baginda menjawab, ya, hutang Allah lebih patut ditunaikan. Jadi bila wali ada seorang muqaddam dengan muslim lah. Bila ada kita sebagai wali waris kepada orang tua kita ke, adik-adik keluarga kita yang meninggal, maka ini sebagai anak, kalau ayah orang tua yang meninggal, maka anak tu perlu menggantikan hutang ayah dia. Lepas tu hutang dengan Allah ni wajib nak bayar. Hutang dengan manusia pun wajib juga, tapi keutamaannya hutang dengan Allah nak bayar. Kita kadang-kadang bila dah meninggal lupa, lepas habis Ramadan lupa nak lagi puasa. Sedangkan puasa Ramadan tu puasa yang wajib. Kalau kita tak qada, dosa kan, bukan puasa yang sunat. Puasa sunat tak apalah, Syawal tu kita tak apa Syawal puasa sunat dia. Tapi Syawal puasa sunat pun yang Nabi sebut, siapa yang puasa Ramadan kena diikuti ismai tebak sintah Syawal, puasa yang mudah hari ganjaran tu banyak, puasa Allah bagi. Siapa yang puasa Ramadan sebulan je dan sama dengan 6 hari, lebih kurang 36 hari. Tapi Allah kata umpama dia berpuasa 360 hari, 1 tahun. Kadah syahr dan setahun puasa. Setahun apa? 360 hari kan. Kita puasa 36 hari je kan. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, dapat hukuman Nabi kita setahun. 360 hari itu ganjaran pahala yang Allah bagi. Jadi kita kejarlah. Bagi kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ni, kita pahala kita tak banyak. Umur kita singkat, pendek. Nabi sebut baina sittin wa sab'in. Antara 60 tahun 70 tahun saja umur kita. Pak Nabi meninggal umur 63 tahun. Jadi kita ni kenalah banyak melaksanakan amal ibadah supaya betul menjadikan Ramadan ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab bila dalam Ramadan 10 tak Ramadan tu jadikan satu malam tu ibadah umurnya 1000 tahun.
Lebih kurang kita beribadah pada umur kita 86 tahun. Kan kita nak hidup 86 tahun bukan sebenarnya kita beribadah. Daripada kecil kita besar, daripada main remaja, dah merompik lah, sekarang dia main game semua. Jadi buang masa banyak. Dekat dah kecil bawa nak mana pula ibadah. Kan dah kecil bawa nak mana masjid. Bawa nak tu fokus pada ibadah. Jadi tengok apa tahu je. Ada setengah orang pencin, 2 tahun, ada setengah orang pencin meninggal tu. Ada tengah masa dua kerja dia bila pencin meninggal tu. Kan tak sempat nak datang ke masjid nak ibadah. Jadi kita umur tu singkat. Jadi kita kena fokus pada ibadah kita yang kita tinggalkan. Bila Allah beri ganjaran ni, peluang ni kita ambil lah sepanjang ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Puasa 6 hari Syawal sebelum Ramadan dapat separuh dari puasa setahun. Jadi kita jangan kita lupa. Kadang-kadang orang 20 Syawal ni 20 apa adalah 20 open house kan, 20 jamuan sana jamuan sini. Siang malam makan, siang jemput juga, malam jemput lagi tu. Dan puasa tu tak ada. Bila dah puasa, dah habis Syawal dah. Dah habis Syawal dah, tapi jemputan ni tak habis-habis lagi. Jadi kita kena fokus lah bagi masa. Lepas tu Nabi sebut ni maknanya umpama gantikan tu wajib. Mana punya hutang puasa bulan Ramadan, penunaikannya. Bila jawab, ya hutang Allah lebih patut ditunaikan. Hutang Allah ni wajib kita laksanakan. Baik, sah puasa pihak si mati dia orang yang bukan daripada kalangan keluarganya apabila diizinkan oleh seseorang daripada ahli keluarganya tersebut. Sebaliknya jika tidak diizinkan oleh ahli keluarga si mati atau tanpa wasiatnya, puasa tersebut tidak sah. Masa kita nak ganti kalau ada apa ahli keluarga sahabat anda kita di surahnya meninggal, tak apalah kita mungkin dia tak ada waris yang boleh ganti, kita tak apalah kita nak tolong ganti puasa tu dia. Tapi waris dia kena tahu. Kalau si mati tu suami, isteri dia kena tahu. Kata kita ni kawan dia, sahabat rapat dengan dia, bila dia meninggal, dia tahu kata dia sakit, tak sempat nak qada puasa dia, kita nak tolong qada puasa dia. Boleh tak? Boleh. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i sebut boleh dengan syarat kena waris dia tahu. Minta izin dengan waris dia. Sebab kita buat senyap-senyap dia, tak apa, aku nak buat pahala, buat senyap-senyap je. Tak boleh. Tak boleh kira. Kita puasa dapat pahala puasa tu kita lah. Tapi untuk nak gantikan puasa si mati tu tak boleh. Kecuali kena dapat kebenaran daripada waris dia. Waris dia betul dalam sebut ni sebut mana boleh kita puasa untuk orang. Kita rasa ni sahabat kita memang yang baik, sentiasa bersama kita. Kemudian dia Allah tipu dia dulu pergi tak sempat nak qada puasa dia. Dan bulan Ramadan mati. Macam kita Ramadan baru ni. Kan kadang-kadang awal Ramadan kata malam ni duduk start tarawih, tiba-tiba meninggal. Berita meninggal, esok dia meninggal. Ataupun dekat nak habis Ramadan. Dekat nak habis Ramadan sebelum masuk Syawal dah meninggal. Mana dia tak sempat habis puasa, kita boleh tolong ganti lah. Tolong ganti. Lepas tu bulan Ramadan ni banyak ujian. Amal yang meninggal bulan Ramadan. Lepas tu untung yang meninggal bulan Ramadan. Pula meninggal bulan Ramadan, pula meninggal pula pada hari Jumaat bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Kan Allah memang memberikan jalan pahala yang besar pada hambanya yang dalam keadaan yang demikian. Jadi maknanya baiklah orang yang demikian rupa. Contohnya apa yang itulah yang tak boleh kan. Tak boleh itu. Wala anak dia meninggal dulu. Anak dia meninggal tempat anak dia kaya ayah dia meninggal tempat kejadian. Lepas tu anak lah masuk hospital. Dah bulan Ramadan meninggal pula minggu kedua. Jumaat minggu kedua Jumaat Ramadan tu meninggal. Orang yang baik. Allah jadikan mana yang baik. Banyak kerana sahabat-sahabat orang yang baik, orang yang alim, orang yang meninggal bulan Ramadan. Itu bulan yang baik lah. Bila dia meninggal tu baik. Itu maknanya kalau ada kenalan kita yang ada wali kita, kawan-kawan, sahabat anda yang kita rapat, yang kita kenal, mana kita boleh tolong ganti puasa tu dia. Dengan syarat kena mendapat kebenaran daripada ahli keluarga si mati. Baik, jika tiada siapa yang menggantikan puasanya, hendaklah disedekahkan makanan bagi pihaknya sehari cupak yang wajib diambil daripada harta peninggalannya sebagaimana penyelesaian hutang. Lepas tu bila dah meninggal, kita tak mampu nak ganti puasa pula banyak hari tinggal, dia sakit uzur sebulan bulan puasa daripada awal Ramadan uzur sampai akhir Ramadan masuk Syawal meninggal. Jadi tak lepas puasa sebulan atau sebulan. Dan bawah ni 29 hari je. Kan bawah ni kita puasa 29 hari je. Jadi kena ganti 29 hari tak macam mana? Kena ambil lah daripada harta si mati yang ditinggalkan. Sebab tu kita nak buat harta si mati ni sebelum bagi faraid, sebelum buat faraid selesaikan hutang tu. Hutang yang wajib, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hutang dia dengan Allah, hutang puasa atau hutang apa yang lain. Hutang dengan Allah yang dia tak buat. Maknanya hutang selesai dulu. Ambil harta itu bayar fidyah dulu. Bayar fidyah. Satu hari secupak. Dia bulan 29 hari baru ni kira 29 cupak lah. Bayar kali dengan, kalau 29 cupak, satu cupak 4 ringgit, kali dengan 29 cupak kali 4 ringgit, berapa? Bayar. Bagi pada orang fakir miskin, bayar. Selesai tu. Lepas tu baru pula hutang dengan manusia. Dikira tu hutang sebelum buat faraid tu, hutang dengan manusia. Kalau siapa-siapa ada ahli keluarga ataupun kenalan-kenalannya yang dia si mati ni berhutang, minta tuntut. Kalau tak tuntut, minta halalkan. Kalau kita tahu kata si arwah ni meninggal hutang dengan sekat-sekat, kita bayar. Kita pergi bayar. Kalau dia kata tak apa dah, siapa halal, si arwah pun dah meninggal, saya halalkan, tak apa lah. Bila dia dah halal, selamatlah. Tapi kalau kita halal, dia kita jual halal sendiri. Harap dia halal lah, tak bayar. Tak boleh. Kita kena bayar dulu hutang dia. Setiap hutang manusia tu, barulah kita dikira faraid. Boleh kira baki hutang yang dah tu, boleh kira faraid. Itu keutamaannya, jangan belum faraid dulu. Bukan ada bagi-baginya. Walaupun Nabi sebut, harta si mati ni sebaik-baiknya dibahagikan sebelum jenazah dikebumikan. Kita kata, apa ni tak sabar-sabar, gila harta apa. Jenazah masih ada ni, belum bumi lagi, malah dia duduk kira harta lah. Mana itu bukan kita nak, tapi itu yang Nabi suruh. Nabi kata sebelum mana jenazah dikebumikan, selesai hutang-hutang dia. Sebab takut bila dia hutang masih ada, dia duduk dikebumikan dalam kubur dia, nanti amalan dia tergantung. Aisyah amalan dia nak buat langit dunia dengan langit akhirat tergantung. Tak boleh, sebab hutang yang ditinggalkan tak diselesaikan oleh warisnya. Waris dia kira faraidnya. Duit banyak 3 juta, kita holiday lah, joli. Habis yang si mati tu, mana aku bila lah ada apa nak amalan aku nak dihisap. Tergantung amalan tadi ni. Sebab apa? Sebab hutang kita tak selesai. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang sekarang ni kira harta dah 3 keturunan, 4 keturunan, tak buat lagi. Apa tentang faraid lagi tak buat lagi. Saya tengok ada orang sebelah keluarga isi Ustaz lah. Sebelah keluarga isi Ustaz ni arwahnya orang yang mengada lah. Nenek moyangnya bila meninggal tu ada harta ditinggalkan. Terus boleh buat bagi-bagi. Ustaz kita pada di Ustaz, tolonglah buat kira ambil duit harta yang mana ada dekat mana kaya, buat pula bagi faraid siap-siap. Buat bagi adik-adik ada yang bagi. Mana yang ada semasa yang waris ada semasa arwah masih hidup, dapat kaya. Kalau dah meninggal, dulu sebelum arwah si mati meninggal, tak kaya. Tapi kalau kita nak ada balik nak bagi, dikira mana hadiah. Kita bagi hadiah, kata abang ni dulu masa ayah meninggal, dia meninggal dulu pada ayah. Lepas ayah meninggal, dia tak layak dapat. Tapi dia ada anak-anak dia. Maka kita kena, kita pakatlah dia masa kita bagi sebagai hibah. Kalau bukan hibah, mana kita bagi sebagai hadiah. Pakat hadiah pada dia pun ahli keluarga juga. Itu. Lepas tu kena buat bagi, tengok kita sampai 7 keturunan tak bagi-bagi lagi. Sedangkan yang meninggalkan arwah yang meninggalkan harta tu dalam kubur disiksa, dia azab. Tapi kita nak jaga. Kalau ada orang kita yang telah meninggal tapi kita belum lagi bagi faraid harta tinggalkan tu, kena cepat-cepat bagi yang tinggalkan. Baik. Namun jika si mati tidak mempunyai harta, bolehlah sesiapa yang mengeluarkan sedekah tersebut bagi pihaknya, dan dengan itu lepaslah tanggungjawabnya. Ini kalau ada si arwah yang mati itu tak ada harta, memang ada hutang, tapi kita yang berkemampuan, kita ada lebih rezeki kita boleh bantu lah, selesaikan hutang ya, bagi, tolong bayar. Kita ada rezeki apa lebih, tolong bayar. Itu maknanya dia menyelesaikan dia, urusan dia di akhirat. Kalau kita bantu lah. Baik. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, man mata wa alaihi siyamu syahri falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Sesiapa yang meninggal dunia dan dia masih mempunyai kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, adalah sesiapa bagi pihaknya memberi sedekah makanan pada orang miskin setiap hari sesuai mati bini. Ini maknanya dia mati dan tak payah qada puasa, maka orang lain boleh menggantikan bayar sedekah kepada orang miskin setiap hari 1 cupak. Setiap hari 1 cupak, mana boleh gantikan, bagikan. Jadi sesuai mati bini. Baik, hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga katanya, idza maridal rajulu fi Ramadan,
summa mata wa lam yasum ut'ima anhu. Apabila seseorang sakit dalam bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia sebelum sempat berpuasa, berilah sedekah makanan bagi pihaknya. Kita boleh bagi pihak sedekah makanan. Bayar fidyah ni secupak satu hari puasanya kan, bayar secupak. Riwayat hadis Abu Daud. Macam sebut tadi, jangan lupa kalau kita nak bayar tu ada ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan sahabat anda kita yang kita rapat dengan dia, akrab dengan dia, kita nak tolong bayar. Mungkin dia tak mampu nak bayar, susah, kita bagi tahu pada ahli keluarga dia, tak apalah, saya ni alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih berkemampuan, jadi saya nak tolong bayar. Tak apalah, itu sekiranya sebagai infak jariah kita, sedekah jariah kita. Baik, jadi syarat yang pertama, maknanya orang musafir dan juga orang yang sakit. Orang musafir, orang sakit kena ganti puasa. Baik, kalau macam sekarang ni kita nak musafir, musafir kita sekarang ni mudah, jadi tak ada kesusahan. Kita pergi pun naik flight kan, naik flight berapa jam, walaupun berapa jam datang flight, relax je, tidur je kan. Kalau kita naik kenderaan, naik kereta, zaman Nabi dulu kalau musafir kadang-kadang jalan kaki, naik unta. Jelah lah naik unta kalau tak sampai kan. Dulu daripada Mekah pergi ke Madinah makan masa beberapa hari, lama kan, beberapa hari, kadang sampai seminggu, kan, 2 seminggu, 4 sebulan naik unta je. Sekarang ni masa pergi tahun 2000 dulu, lebih kurang naik bas 5 jam daripada Mekah ke Madinah. Ada Madinah ke Mekah 5 jam. Bersih dekat ada satu tempat mikot tu bila mungkin dia sepertian itu. Tapi sekarang ni lagi cepat, 3 jam je naik train. Train bukan sampai 3 jam, dalam 2 jam pun datang ke sekretariat negeri lah. Cepat, dah kawasan lalu naik train cepat. Dari Mekah ada makanan jadi cepat lah. Jadi kalau macam kita nak balik musafir, nak balik daripada KL nak balik Kedah 5 jam, cakap dapat bilang kita 5 jam. 5 jam tak nak pasal kejap je. Kalau kita, tapi kadang-kadang Allah bagi rusuh ni, kita nak puasa boleh, tak nak puasa pun tak apa. Tapi kalau kita tak puasa, janganlah pergi berhenti arena, order makanan arena pula. Mi goreng satu, siap-siap lagi, memang kena tangkap. Kalau makan kalau aman. Tapi kita kalau makan dalam kereta, kalau seorang kita dengan itu tak apa. Lepas tu adalah musafir dalam keadaan yang inilah Muslim boleh berbuka puasa, diberikan Allah bagi rusak. Baik. Syarat pertama. Yang keduanya, orang tua yang lemah dan pesakit yang tidak harapan nak sembuh. Ini apa keadaan pula bagi orang yang demikian? Adakah puasanya macam mana? Baik. Orang yang sangat tua dan tidak berupaya nak berpuasa, wajiblah bersedekah setiap hari secupak makanan kebiasaan penduduk negerinya sepanjang hari yang dia tidak berpuasa. Tidak wajib atasnya dan ahli keluarganya selain daripada itu. Maknanya dia tak perlu ganti puasa. Kalau dia dah uzur, tak mampu nak ganti puasa, maka warisnya pun tak perlu ganti. Kadang kita bayar je, keluarkan satu hari satu cupak bagi makan kepada orang miskin. Satu hari satu cupak nasi. Kalau masak satu puak tu dia boleh ubah ni, dia makan banyak-banyak kan. Mana kita pun nak beli nasi nak sedekah pada miskin, jangan ambil satu buku je kan. Beli kalau satu cupak tu dapat banyak, nak berapa buku tu boleh dapat. Beli lah 3 buku 4 buku sedekahkan kan. Sedekah nasi satu buku je. Beli nasi arak, nasi ayam, buku itu sedekah. Jika macam secupak, tak nampak secupak. Yang secupak tu satu puak beras tu, satu tip susu tu banyak tu dapat berikan dalam ni. Macam tu satu cawan tu berapa boleh makan ya. Jadi kita kena beli pun ikut je lah kadarnya. Sedekah tu cepat sedekah makanan lah, beli makanan. Baik. Berdasarkan hadis daripada Atha yang mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca Al-Quran yang bermaksud, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa karena tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhatin wasyaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Ayat tersebut tidak dimasukkan. Ia ditujukan kepada lelaki dan perempuan yang sangat tua dan tidak berdaya nak berpuasa. Mereka hendaklah memberi makan seorang miskin sepanjang hari dia tidak berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi mana kalau satu hari kita bagi makan orang miskin secupak lah, secupak beras nak bagi kepada orang miskin. Kalau satu hari tak berpuasa, kalau 10 hari 10 cupak kan. Satu gantang 4 cupak kan. Satu kilo dia
Kalau satu rantang tu pun 24 kilo. 24 kilo satu rantang. Ikutnya berat lah. Berat. Sekarang ni 1 kilo beras berapa? Harga beras 1 kilo. Dulu RM6 dah. Sekarang dah RM6 beras 1 kilo. Semua beras basmati lah. Kan 10 kilo pun dah 40 lebih. 40 ke 50 ringgit 10 kilo. Ha? Ada lagi pakai setengah. 10 kilo. Pakai setengah. Ya. Maknanya semua sekarang ni berat. Kena pergi beras basmati lah. Beras biasa tak ada lah. Semua beras import saja. Kan? Baik. Itu. Begitu juga kepada orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Sakit tak ada harapan sembuh, tak tahu lah bila nak sembuh. Sakit dah lama dah. Bukan kata bulan, dah bertahun dah sakit, tak ada sembuh bila. Harus berbuka dan wajib bersedekah secupak makanan kebiasaan penduduk negerinya. Bagi hari-hari dia tidak berpuasa sebagaimana orang tua tidak berdaya berpuasa. Ini maknanya orang sakit tak ada harapan sembuh, sakit lama lah. Kalau dah sakit biasa, dan kita rasanya mungkin dah masa dia sembuh. Bila dia sembuh, dia kena qada. Tapi kalau dia masa tak sembuh dah, dia kena bayar fidyah lah, ganti bayar fidyah, tak perlu qada puasa. Itu syarat yang kedua, iaitu orang tua yang lemah dan pesakit tak ada harapan nak sembuh, maka kena bayar fidyah saja. Bayar ganti lah, kita bayar ganti puasa berapa yang kita tinggalkan. Tak perlu qada puasa. Kalau orang yang tua lah, lemah, kalau umur dah 90 tahun dan masih sihat, 100 tahun masih sihat, boleh puasa. Macam mantan PM kata 100 tahun puasa tahun, boleh bawa kereta hari, dia sihat ni, puasa tak ada masalah, boleh puasa hari. Jadi alhamdulillah Allah gunakan rezeki yang baik, umur yang panjang, rezeki yang kesihatan yang baik, maka boleh terus amal ibadah. Itu dia istirahat, Allah bagi bonus. Biasanya umat Nabi Muhammad ni jadilah 60 tahun ke 70 tahun je lah. Ni pas 100 tahun jarang kita ada. Tapi keturunan mantan PM kita, Dr. Mahathir, memang keturunannya semua yang umurnya panjang usia. Siapa ada umur, siapa kita kata ada dulu kenalan dengan blogger dia dekat Ustaz tu. Memang kakak dia pun dekat 100 tahun. Oh ni kan. Semua umur dia umur hampir 100 tahun. Ada umur panjang lah. Itu keluarga dia. Alhamdulillah. Dulu ada orang, saya dengar orang kata dia sihat lah. Sebab apa? Sebab dia kata setiap tahun dia tukar darah. Dia kata mana dia? Tak ada pun. Orang kata lah. Tapi dia pernah buat penafian. Dan orang kata dulu, sebab tu Tun M ni sihat. Sebab apa? Sebab setiap tahun dia tukar darah. Kalau terganti pada baru tak ada penyakit lah. Kita dah mati dulu dah kan. Kalau ada pun nyamuk gigit pun kita marah nyamuk kan. Sedangkan nyamuk gigit pada kotor kita marah ke nyamuk kan. Itu maknanya tak ada boleh dia buat penafian, tak ada. Yang mana kehidupan keluarga dengan makanan-makanan yang sihat. Jagalah makanan dia. Makanan tu jaga kita yang pantang juga. Pantang jumpa kan. Memang pantang jumpa semua kita badan. Lepas tu kita tak sihat kan. Macam-macam penyakit. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya iaitu mengandung dan juga menyusu bayi. Ini bagi perempuan yang mengandung dan juga menyusu bayi, bagaimana keadaan mereka bila nak melalui bulan Ramadan. Baik, perempuan yang mengandung dan menyusu bayi berbuka sama ada kerana bimbangkan kesihatan dirinya atau kesihatan bayinya. Ini ada dua keadaan. Bila perempuan mengandung, pertama dia risau keadaan diri dia, takut tak sihat, takut muntah lagi bagaimana, ataupun untuk kesihatan risau bayi dalam kandungan tu. Apa yang kata ulama? Jika berbuka kerana bimbang kesihatan dirinya, dia wajib qada sahaja sebelum tiba Ramadan yang berikutnya. Kalau fikir tentang kesihatan dirinya, takut bosan tak mampu nak pergi kerja sebagainya, nak bangun sebagainya tak mampu, kesihatan tak baik, maka dia boleh buka puasa hanya qada saja. Tak perlu bayar fidyah. Qada saja puasa dia. Ganti sebelum Ramadan yang akan berikutnya lah. Sebelum Ramadan ni, setelah lepas Ramadan, sebelum masuk Ramadan akan datang, kena qada. Jangan Ramadan akan datang tak qada lagi. Kita kena ganti. Fidyah kena bayar. Baik. Berdasarkan hadis daripada Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri shauma wa syatra shalah wa 'anil hamili awil murdi'i shauma." Allah Subhanahu wa taala meringankan puasa dan memendekkan solat bagi orang yang bermusafir. Orang yang musafir Allah ringankan puasa. Nak puasa boleh, nak berbuka pun boleh. Tak ada masalah. Tapi syarat bila berbuka kena qada lah, kena ganti. Kalau puasa tu puasa wajib. Dan dalam solat boleh musafir. Solat yang 4 boleh pendekkan menjadi 2. Yang 4 menjadi 2 lah. Kalau 2
2 lah, kalau ada pendek lagi. Kalau yang 3 tak boleh pendek dah. Dia boleh himpunkan, boleh jamak dan qasar. Jamak dan qasar boleh himpun. Itu bagi rusak pada orang yang dalam bermusafir. Baik. Sementara perempuan yang mengandung dan yang menyusukan anak, Allah meringankan puasanya sahaja. Mana Allah ringankan puasanya? Tadi bagi solat boleh ringan puasa pendek. Bagi orang perempuan mengandung dan menyusu, ringankan puasa. Solat tetap kena solat talim. Kecuali kalau musafir bolehlah qada. Bolehlah ringankan solat tu. Tapi kalau rumah, kalau pada mengandung perut besar, nak berdiri tak larat, nak berdiri solat macam mana, nak berdiri tak larat lah. Duduk atas kursi. Duduk. Lepas tu tak boleh nak memendekkan. Kalau kata Allah, kalau Allah bagi ringankan solat ni, berat perut ni nak bawa ni, nak berdiri. Cuba kita try ikat berapa kilo ni. Dalam perut kita ikat batu ke apa, kita solat tengok dalam keadaan berdiri. Macam mana keadaan. Kalau perempuan, kalau tak larat nak berdiri, boleh duduk. Tapi dan yang menyusukan anak, Allah meringankan puasanya saja. Ringannya puasa tu bolehlah dia nak berbuka, tak ada masalah. Tapi kena qada, kena nanti. Tak perlu bayar fidyah. Itu puasa. Tapi jika berbuka puasa kerana bimbang akan kesihatan kandungan, iaitu bimbang akan keguguran bagi perempuan yang mengandung, atau susu yang berkurangan bagi ibu yang menyusukan anak bayinya, pula wajib mengqada puasanya dan membayar fidyah. Kalau dia risau tentang diri dia, sekadar ganti puasa. Tapi kalau risau diri dia juga anak dalam kandungan, maka dua-dua nak bayar. Puasa dan juga dengan nak bayar fidyah lah. Puasa dan bayar fidyah. Iaitu secupak makanan kebiasaan penduduk negerinya sepanjang hari dia tidak berpuasa. Begitu jugalah sesiapa yang berbuka kerana menyelamatkan orang yang dalam bahaya, dia wajib qada dan menulis sedekah tersebut. Ini contohnya orang berbuka kerana menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Ini biasanya apa? Menyelamatkan orang bahaya ni. Biasanya kalau orang lemah, kita tengok, kita jalan-jalan tengok orang kita, tolong. Aku ni puasa ni, kalau aku terjun pernah ni batal puasa aku. Biasalah kalau kita pernah yang akan masuk, lepas tu bila puasa tak ada kita mandi biasa boleh, jangan mandi pergi berenang tu. Dalam kolam kan, ada sungai kan, sebab kita ada berenang sejak sejuk kan, musim Ramadan ni memang panas. Sedap kalau berenang. Kalau tak berenang, sekali tak pergi. Tapi kalau menyelam semua, kemungkinan batal puasa. Sebab air akan masuk ke telinga, masuk ke hidung, minat ke dalam mulut. Lepas tu bila dia nak menyelamatkan, dia sedang berpuasa, tiba-tiba ada orang minta tolong, lemah dalam sungai. Dia berhenti sangat tajunnya. Maknanya puasanya tu boleh berbuka, dia boleh qada, nak bayar fidyah. Itu maknanya boleh bantulah dan memberi sedekah tersebut. Itu kalau orang menyelamatkan dalam bahaya. Kalau dia asal dia yakin dia tak tertelan air, tak apalah. Tapi kalau biasa kita pernah, sebab tu dalam kita ada anak-anak luar, anak kecil kita dulu masa kecil dulu, boleh tak nak mandi sungai, tanya mak nak mandi sungai boleh tak? Dia tak boleh, batal puasa dia tak. Sebab apa batal puasa? Kata minum air pun tak boleh tak, sebab kalau tujuh lagi macam-macam yang boleh masuk pada rongga banyak. Kadang kita rendam takat leher ni tak boleh kan, tak ada rongga kan. Kalau batu bor kan, itu tak ni tengah masuk air, biasanya akan keluar angin. Air tak masuk itu. Kalau ni dengar orang telinga, orang hijau ni akan air masuk kalau kita batu. Tak air panas, tak lagi mandi panas. Ada anak-anak kecil pun dia kata bila puasa ni panas apa, jom kita pergi mandi sungai. Sebenarnya kita tadi tak sejuk kan. Yang bulan puasa memang bulan hujan lah, Ramadan. Macam nama Ramadan panas, bulan uji. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Jemaah surah Al-Baqarah ayat 184, Ibnu Abbas berkata, kanat rukhsatan li syaikhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqan as-siyama an yuftira wa yut'ima makana kulla yawmin miskina wal hubla wal murdi'u idza khafata, yakni 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Ia ditujukan kepada lelaki dan perempuan yang sangat tua dan tidak berdaya berpuasa. Mereka adalah memberi makan seorang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Sementara perempuan mengandung dan ibu yang menyusukan anak, bimbangkan kesihatan anaknya, mereka juga harus berbuka dan wajib memberi makan tersebut. Buka wajib, qada kena qada, fidyah kena bayar. Kalau risau tentang kesihatan bayi dalam kandungan, sesuai Abu Daud. Jadi kita tengoklah
Kalau bagi ibu yang mengandung, tengoklah pada risau, tanda dia saja, bisa tanda dia selamat saja, kadang boleh berbuka, kadang bayarnya kena qada puasa saja, tak perlu fidyah. Tapi kalau risaukan kandungan, bayi dalam kandungan tu, anak dalam kandungan, maka dia kena, bila berbuka kena qada puasanya dan juga bayar fidyah. Dua-dua kena buat. Itu berkaitan dengan perkara-perkara yang bila ditinggalkan puasa kena bayar fidyah dan juga kafarah. Fidyah kan, kena qada puasa dan juga fidyah. Itu kena bayar. Baik. Khususnya berkaitan, ada soalan sebelum kita teruskan sikit lagi dalam bab ni, bab qada puasa ni. Ada soalan? Ya, Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz, dari segi pendapat dia kan. Kalau keluarga tu keluarga tu kata ayah dia kan, anak-anak di sini mampu nak kalau berpuasa tersebut. Dari segi hadis dari Allah sendiri, sah puasa tu kalau orang yang mampu puasa tu kan gantikan kata dia kan. Orang saya jika kita upah haji kepada dia kan, boleh kita seorang tu kalau keluarga dia tak mampu nak kata berpuasa, saya beri saya kalau puasa upah orang lain berpuasa begitu juga menggantikan semua. Mana upah mana tu qada puasa? Puasa kada dia lah. Dia membayar benda ni, membayar upah. Dia dalam ikut ni, bab puasa ni kita bayar hanya qada. Qada kalau ada orang lain daripada warisnya nak tolong qada, tak ada masalah. Tak maksud saya dia upah. Itu dia tak sebut upah tu. Dia tak sebut upah, maknanya kita upah orang tak ada. Kadang kalau dia memang nak bantu, boleh tak masalah. Tapi kalau kita nak bayar bagi hadiah, tak masalah. Kita nak bagi, dia nak tolong tak apalah, kita bagi sedekah lah, bukan kira upah, sedekah. Kerana kalau dia nak, kita bukan suruh, tapi dia nak tolong. Lepas tu Nabi sebut ni, kalau sahabat kawan-kawan yang nak membantu, bukan kata aku nak minta Nabi upah dia, upah puasa, dia kena bayar. Tak. Yang ni kalau ada kita kawan yang mampu, kawan yang memang rapat lah, kawan yang kita rasa nak tolong dia, kita ada keluarga mungkin yang tak mampu, tak ada anak-anak yang boleh ganti dalam qada puasa dia, nak bayar pakai fidyah pun tak ada duit. Jadi kita tolong kita minta izin, kita minta saya nak tolong menggantikan. Tapi kalau waris tu nak bagi, tak ada masalah. Tapi kalau waris nak bagi upah dia, tak payah bagi upah dia, bayar kafarah aja. Sebab dia berkemampuan. Dan sekarang tadi orang yang tolong tadi, sebab pertamanya dia tak ada waris yang berkemampuan nak ganti puasa. Yang keduanya nak bayar kafarah pun tak ada duit. Kafarah, kalau dia tak ada ganti puasa, kena bayar kafarah. Kafarah ni bayar adalah 1 hari 1 juta. Tapi kalau kita nak upah orang, bayar kafarah tu baik, tak payah upah orang, kita bayar kafarah aja, bagi kepada orang miskin. Yang tadi yang sebut dalam kitab fiqh Manawi tadi, maknanya kita kawan-kawan yang rapat, yang kenal. Kalau kita tak kenal, kita dia betul jadi siapa nak tolong puasa qada untuk kat isteriku, akan skandal dia orang. Dia mula timbul pada fitnah sebagainya lah. Kan? Kita tak kenal tiba-tiba nak bantu kita kan. Kalau macam dia sebut nama sebut ni, ciciran bersaudara ataupun saudara rakan-rakan yang dekat, yang rapat, yang kita rasa nak tolong dia, memang sebab dia nak ganti puan nak qada, memang dia tak mampu, nak bayar fidyah pun dia tak mampu, tak ada kewangan. Jadi kita nak tolong. Tapi kalau dia nak tolong, kita nak bagi duit ke dia pula, dia tak bayar. Kita bagi fidyah tu bayar kepada orang miskin, orang miskin. Itu boleh jelas. Maknanya kita ni lah, kalau kita ada orang nak tolong. Tapi kalau kita nak kena bayar, kita memang dia tak mampu nak bayar, kan? Tak mampu bayar. Lepas tu ada bagian juga, orang nak tolong, kalau dia tak mampu bayar, maknanya terlepas lah. Kalau dah si mati pun meninggal, memang tak ada harta ditinggalkan. Kita nak tolong qada puasa, waris nak tolong qada puasa pun anak-anak tak ada. Isteri dia pun hak qada isteri pun tak habis lagi, nak qada suami lagi, baca tak ada dia, tak mampu. Lepas tu nak bayar fidyah pun tak mampu, tak ada duit. Suami meninggal memang tak tinggal apa-apa, memang tinggal nama je, kan, harta tak tinggal. Jadi nak bayar apa? Jadi itu ulama sebut kata dimaafkan. Kalau tak perlu bayar lah, tak perlu qada, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau ada kemampuan, kena bayar. Nak bayar kemampuan tu. Kalau kemampuan boleh kata, boleh pergi shopping luar negara ke, boleh pergi apa overseas semua, takkan nak bayar fidyah, tak mampu. Ada lah. Okey, itu berkaitan dengan bayar kita qada puasa ataupun bayar fidyah. Baik.
Seterusnya tentang sikit kita sambung bahagian kafarah puasa Ramadan yang dibatalkan. Puasa di kafarah. Kafarah apa mana? Kafarah denda. Denda yang kita sengaja tinggalkan puasa. Tapi puasa yang dibatalkan. Baik. Pertama sebab wajib kafarah. Pertama syaratnya sebab wajib kafarah ni apa? Lama sebut wajib kafarah disebabkan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan melakukan persetubuhan dengan syarat dia menyedari bahawa dirinya berpuasa, mengetahui perbuatannya itu haram dan bukan dalam berpuasa yang diberikan keringanan. Ini memang saya pasal lah. Saya penyakit. Puasa Ramadan isi pula bergoda. Ini kalau berjima bulan Ramadan memang haram. Dari mana batal puasa kena betul lah dia wajib kafarah ni. Kalau bulan Ramadan sampai nak bayar puasa, isi kena tak? Kafarah. Berhubungan badan, hubungan apa suami isteri di usia Ramadan. Isi kena puasa tak? Isi tak nak gaya, tak nak buat ni. Isi kan di qada je, puasa tinggal 1 hari je. Suami berapa? Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Tak sabar waktu malam dah. Lepas tu orang juga orang tu maknanya ikut dalam Islam pun tak galakkan anak muda berkahwin bulan Ramadan. Berkahwin tak ada masalah, nikah tak ada masalah. Pergi jumpa tu iman, syarat semua, akad nikah ada lafaz qabul, halal, sah. Tapi bila buat hubungan suami isteri di siang Ramadan, bulan Ramadan, nanya kan, yang kena bukan isteri, suami yang kena. Tapi yang ajak, yang dogoda, isteri. Lega. Itu saya penyakit. Kan, itu lemak sebut nak jaga. Lepas tu apa orang tua kita pesan jangan nak kahwin pada bulan Ramadan. Tak ada benarkan kahwin bulan Ramadan. Macam kita bawa di Muhammad juga kahwin bulan Ramadan. Kita nasihatlah. Nak kahwin tak ada masalah, tapi kena hati-hati. Malam Ramadan tak ada masalah, nak buat macam mana pun. Nak gulikan, nak tunggu-tunggang, nak langgar tak apa. Tapi siang Ramadan jangan terbiar. Jangan cuba-cuba. Nafsu ni kan boleh kawan. Nafsu muda kan. Orang muda nafsu ni bergelora. Dia patah cuit sikit dia pula selalu menompat. Itu bahaya. Kalau yang orang tua-tua tak apa. Kita orang tua-tua tak ada masalah. Dia dah pengalaman, dah kahwin kali kedua, kali ketiga, nak nikah semua. Tapi kita bergurau je lah. Tuan Haji kita kahwin ni kena sabar-sabar ya. Kita dalam perbuatan nasihat je lah, sabar-sabar walaupun kita ada pengalaman. Kita takut syaitan ni kita tak tahu. Syaitan bertanduk ni demai bila dia datang je nak goda kita tak tahu. Kan, bila-bila masa takut-takut kena 2 bulan berturut-turut. Bukan 2 bulan bila-bila masa, 2 bulan berturut-turut. Dah puasa 59 hari nak masuk ke 60, demam tak nak puasa pula 1 hari lagi. Ulang balik daripada hari pertama. Tak kena ya. Itu dia ambil ni. Lepas tu dia tak boleh bayar denda, kepada tak boleh, kena puasa aje. Lepas tu jangan ada penyakit. Itu wajib kafarah ni. Baik. Justru mereka yang terlupa dirinya sedang berpuasa Ramadan, jahil tentang haramnya membatalkan puasa selain puasa Ramadan dengannya, sengaja membatalkan puasa Ramadan selain persetubuhan ataupun dalam musafir yang diharuskan berbuka, lalu dia melakukan persetubuhan. Dalam semua keadaan tersebut dia wajib qada sahaja tanpa kafarah. Itu kau tak apalah. Kalau dia tahu sudah, sebab tu orang kata kalau tak sabar sangat dalam batalkan puasa dulu. Jangan batal puasa dengan benda tu. Batalkan puasa minum air dulu. Kan, buka puasa dulu, lepas tu tak masalah. Tapi kalau dengan sengaja dengan benda tu, maka 2 bulan betul-betul. Lepas dia lama sebut, jangan ada penyakit. Kalau ni, ikhtiar sabar pelan-pelan. Wajib, mana kena berbuka dulu. Lepas tu kadang qada saja puasa tanpa kafarah. Qada puasa balik, dia kena buka ni 1 hari, ganti 1 hari balik. Tak perlu kafarah, kafarah denda. Denda tadi, kalau berbuka puasa dengan berjima, memang kena denda. Lepas tu kadang-kadang kita ni ada juga lah orang-orang ni yang anak-anak muda ni yang memang nafsu tak sabar-sabar ni. Dan berbuka puasa dengan berbuka puasa memang maghrib. Orang azan maghrib tak sabar lah. Dah siap pergi dia datang anak-anak dia habis puasa. Bila belum azan dia terus dengan bersama isteri dia. Boleh tak? Sama juga 2 bulan betul-betul walaupun bukan di siang hari. Habis dari mana dia berpuasa, patutnya dah orang azan kan minum air dulu. Saya nak makan nasi pun lepas tu. Kalau tak sabar apa kan. Itu maksudnya kadang-kadang orang macam-macam. Macam-macam kita bulan puasa tu orang muda tanya macam-macam soalan. Bulan puasa ni boleh tak, macam ni boleh tak, ikut ilmu lah. Buat macam mana ni kalau buat siang Ramadan ataupun sebelum buka puasa memang batal. Kena kafarah denda ni. Kena macam penyakit.
Kalau mampu puasa 2 bulan betul tak apa lah. Takut puasa 2 bulan lagi tak sampai 2 bulan, kena ganti ulang satu dia, lepas tahu tak habis. Kan 2 bulan tak habis. Okey, tak sekadar itu saja dulu pembahasan kita. Sebelum kita tangguh dengan pembahasan soalan ni, sebelum kita tangguh untuk malam ni berkaitan dengan bab puasa ni, walaupun kita ada lagi lepas puasa lah. Tapi kita juga sebagai pemulangan, ilmu pemulangan, dan kehidupan kita sentiasa kena bertambah ilmu. Ada soalan? Boleh tangguh? Tak ada? Tak ada, insyaAllah. Wallahu a'lam. Itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan yang maaf dari Ustaz Sulaiman, dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله